Raya Aidilfitri adalah salah satu sambutan yang diraih pada semua warga Islam Indonesia. Tapi pada hari ini, kita bersama dengan warga sekolah menengah kebangsaan Pancu. Dan kita akan melihat suasana Hari Raya yang akan persembahkan sebentar lagi. Dan juru kamera kita pada hari ini iaitu seperti biasa, saya Putra Zimi dan kawan saya yang sedang merekod adalah Umar Adam Iskandar. Kita bersama dengan salah seorang pelajar tingkat 5 dari kelas 5 Al-Farabi, iaitu Muhammad Zaki. Hari ini lagi, apakah perasaan saya pada hari ini? Apa perasaan? Oi, perasaan saya sangat happy. Saya sangat happy sebab saya dapat luang masa dengan kawan saya. Sebab ini pun jamuan raya yang terakhir saya. Semoga semua dimurahkan rezeki ya. Okey, dah kerja. Boleh pergi. Dan sekarang kita bersama dengan salah seorang pelajar tingkatan 5 Al-Zahrawi, iaitu Muhammad Daniel. Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal apakah perasaan anda dan apakah kata-kata anda kepada semua kawan? Perasaan setia hati lah dapat bersama raya semua. Lepas tu pada kawan-kawan semua seronok lah dapat gathering, dapat makan semua. Dan lah ini, kalau nak tahun depan lagi kalau boleh nak try nanti boleh lah. Semua tahun depan tak ada apa lah, itu je lah. Baik, dari kata-kata daripada seorang pelajar tingkatan 5 Al-Zahrawi Muhammad Daniel. Setelah kita akan pergi kepada cikgu. Kalau kata dah sana kita bersama dengan salah seorang guru daripada SMK Pancu, iaitu Cikgu Nazri. Assalamualaikum cikgu. Muka dalam, ada apa soalan? Ini apakah perasaan cikgu dan apakah kata-kata cikgu? Diharapkan supaya pelajar-pelajar akan lebih maju jaya lagi dalam peperiksaan dan kita akan jalankan ini setiap tahun supaya kita dapat eratkan lagi silaturahim antara pelajar-pelajar antara kaum. Itu saja statement saya. Wassalam. Terima kasih cikgu. Bersama dengan salah guru daripada Pancu. Jadi sembah. Hari ini kan hari raya gitu. Jadi saya nak dengarlah kata-kata dan apakah perasaan pada hari ini. Okay, perasaan saya pada hari ini saya sangat gembira lah atas kerjasama semua pelajar dari setiap tingkatan usaha untuk memeriahkan majlis dengan menyediakan pelbagai juadah. Kemudian bila mereka menyediakan juadah ni kita nampak kerjasama erat dalam kalangan pelajar lah, dan juga guru-guru untuk memastikan program kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Jadi saya harap pada masa akan datang program ini boleh dikekalkan dan ditambah baik jika ada kesebaran program. Kita bersama dengan pelajar perempuan tingkatan 5 dengan nama Samira. Jadi apakah perasaan dan kata-kata kepada semua pelajar? Perasaan saya pada hari ini sangat gembira dan meriah daripada tahun-tahun sebelum ni. Kan kata? Kata-kata tak berapa tak ada sebab tahun ni last year. So untuk tahun depan enjoy. Bye. Kita bersama dengan salah seorang lagi sekali perempuan. Dan hari ini kita bersama dengan Muhammad Aiman Nur Razli. Dan kita tanya apakah perasaan dia pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya pada hari ini amatlah gembira dan gitu. Dan sambutan hari raya hari ini amatlah berjalan dengan lancar, gembira semua. Berbagai warna mereka pakai. Okey. Terus apakah kata-kata? Apa kata-kata awak untuk semua pelajar? Semoga maju jaya dan dia gambar semoga maju jaya dan diberi kesihatan yang baik oleh Allah SWT. Okay, sekian saja daripada kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Lain sekali saya bersama dengan salah seorang pelajar tingkatan 5 Al-Zahrawi, iaitu Mu'afiz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya tanya, apakah perasaan anda dan apakah kata-kata anda kepada kawan-kawan anda pada hari ini? Kata-kata saya pada hari ini, terima kasih kepada semua kelas yang sporting. Yang memang seronok lah. Banyak orang nak aku ni, kenyang gila makan. Daripada form 1 sampai form 1, semua sporting lah. Itu je lah. Kata-katanya, janganlah korang semua duduk kalau contoh macam ramai-ramai tengah makan tu, kau duduk seorang-seorang pula kat situ. Tak boleh, jangan select. Kita kena bergaul dengan semua orang. Barulah hidup kita akan sentiasa gembira, aman dan damai. Sekian saja daripada saya Putra Zimi, berita Pancu. Terima kasih.
Kata-kata saya pada untuk hari ini adalah janganlah berkapun. Kerana kapun haram. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang hari raya, di mana jejak saya coba makan berpinggan-pinggan. Nak yang ni? Wake up in the morning, brush my teeth before I see my crew. Nak yang ni? Jumpa keluarga, balik raya. Bom dia das oncinhas, bom dia das...